talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mustafa Kamal. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa? Tadi yang nampak tu. Okay, by the way baju saya ni cantik kan? Ada kucing, orang jangan tanya. Okay, baru saya beli tadi. Okay, so untuk konten hari ni sangat-sangat simple, sangat-sangatlah mudah konten ni. Saya nak tahu apa rahsia terbesar diorang yang pernah diorang sembunyikan, tak ada orang tahu. Zaman bila? Tak kisah. Sekolah. Tak kisah zaman sekolah ke, zaman sekarang ke, zaman dulu ke, zaman kini ke. Janji rahsia terbesar. Aku dah tahu kan. Okey. Jangan lemah sangat bateri. Okey. So jom kita tengok apa yang diorang nak kongsi, rahsia terbesar yang diorang Let's pernah go. sembunyikan guys. Okey guys, so tanpa membuang masa lagi, kita dengarkan rahsia yang tersembunyi ataupun rahsia yang diorang simpan daripada dulu sampai sekarang. Dia tak pernah cerita kat siapa-siapa dan tak ada seorang pun yang tahu. Jom kita korek rahsia orang yang pertama adalah Saleh. Jom kita dengar apa yang dia nak kongsikan, rahsia tersembunyi yang terbesar dia pernah simpan dan tak ada siapa pun yang tahu. Gila weh. Sila kongsikan. Benda nak berapa? 2 ke 1? Tak kisah, janji rahsia yang terbesar. Rahsia terbesar saya. Kalau benda tu terlalu ni sangat, nanti akan disensor. Okay? Rahsia terbesar saya time sekolah rendah. Saya tak ada duit nak makan, saya curi makanan kantin. RMT free lah, mana ada curi. Saya ada nama saya. Itu rahsia ke? Tak ada gurau lah, ayah marah lah. Tak ada rahsia terbesar saya sebelum tu cikgu sekolah rendah kalau tengok saya minta maaf tau. Tutup pipe cikgu jangan marah pula. Saya pernah tutup pipe time cikgu. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Saya dengan dia. Astaghfirullahaladzim. Bersubahat pula. Betul. So cikgu kalau nampak dia, so cikgu nampak dia ni, ni memang dah buang gantung cikgu. Gantung. Dah habis dah. Astaghfirullahaladzim. Time tu bola. Saya kecil. Muka toyol lagi. Saya amat kecewa dengan rahsia terbesar dia. Cikgu Tak, tengah time- buang air besar kau pergi tutup. Habis orang tu cebok pakai apa? Ni kau pun Dah Bukan time boleh. tu cikgu matematik. Kau berdendam dengan dia. Sikit lah. Tu. Lepas tu Mat dia nak cakap. ni confirm tengok cerita ni legenda budak hostel. Confirm. Lepas tu adalah sebab time tu sebelum cikgu tu nak masuk, kita orang perasan cikgu tu nak masuk kelas kita orang, dia nak pergi tandas. So nak mengelakkan lama sikit, kita tutup lah pipe tu. Cikgu jangan marah saya cikgu, dah lama kan ni. Mentang-mentang lah dah tak sekolah rendah, berani nak kongsi Cikgu, saya dah form 5, cikgu jangan marah saya pula. So tu rahsia terbesar kat sekolah lah. Maksudnya Lepas ni kat sini pula. dekat luar tak ada lah. Kat luar tak ada. So kita dah dengar rahsia terbesar dia, yang dia pernah tutup pipe air masa cikgu. Terlalu kurang hajar sikap dia. Okay, tapi tak apalah, tu benda pun dah Dah lama. zaman sekolah rendah. Time tu Lama dah dah. jadi 5 meh. Ha? Dah jadi 5. 5. Yalah, dah jadi 5 pun tak berapa nak ni lagi. Tak ya. Budak-budak. Okay, so kita pergi ke orang yang seterusnya. Zulfika. Okay, jom kita tanya Zulfika, apakah rahsia terbesar yang dia pernah simpan dan apa benda yang paling teruk rahsia yang dia pernah buat sampaikan dia tak cerita dekat seorang pun. Ni tak tahu pun benda ni. Ini kawan saya tak tahu, family saya pun tak tahu benda ni. Waktu saya umur 14 tahun, saya pernah couple dengan janda anak satu. Umur janda tu 21 tahun. Masa biasalah zaman-zaman liar. Time tu dah ber Oh, okay.
Time tu pun dia punya tu baru betul tak? Baru dah membiak. Baru dah membiak. Dia punya Okay. So itulah rahsia terbesar. itu je lah nak bagi tahu banyak. Nak tahu sikit macam mana kau boleh sangkut dengan dia. Okey. Dulu sebenarnya waktu keluar Dia pernah cerita dengan saya. waktu keluar jalan-jalan member kan. Keluar jalan lepak-lepak. Biasa mesti ada perempuan ke apa. Dulu kan. Tahu zaman dulu. Lepas tu yang janda ni saya kenal dengan dia. Time tu saya ni dia minat lelaki yang boleh apa main gitar lah apa semua kan, boleh bermuzik kan. So start saya chat dia tu. Saya ingat ke time tu saya pakai phone apa lah, Oppo A12. Kau ingat Ingat. Oppo A12 waktu umur saya 14. Sebab time tu saya ada. Oh. Okay. So saya sangkut dengan dia ni suka sama suka. Suka sama suka. Tapi takkanlah saya nak jaga dia sampai sekarang kan. Nak lah saya. Okay. So tu rahsia terbesar. Itu je lah. Saya tak nak beritahu lain. Itu Kau je. pernah couple dengan dia lah. Pernah couple? Tak pernah. Dan tu dia ada anak ke tak ada? Tentu dia dah ada anak. Ada anak. Saya tak tahulah anak dia sekarang umur berapa. Yeah. Okay, so yang ni pun orang kata terlalu boleh tahan lah kan. Berani lagi yang umur 14 cari yang umur 21 berani. Boleh berani lah. Dia terlalu Astaghfirullahaladzim. sebab orang kata perawan biasa, janda servis. Masalahnya umur 14 tu. Oi, aku umur 14 tak ada awet lagi. Menggeligat dah. Rambut lain kan. Aku tengok tu pun bodoh-bodoh lagi, tak ada awet lagi, tak ada apa. Lagi dah jadi 5, rahsia tutup terbesar. paik. Sebenarnya sebelum saya couple dengan tu, saya couple dengan dia, saya tak tahu pun dia janda. Lepas saya couple dengan dia dalam beberapa hari macam tu baru saya tahu. Apa benda sebelum couple tanya lu. Benda tak ada otak man. Tak bang, memang time tu tak ada otak pun. Dia ni rakus patah. Tapi saya tak buat apa-apa sumpah. Ya Allah. Setahu aku kalau baru nak couple ke apa, tanya latar belakang complete Ni kan. main sebab tak pasal. Ini sebab janji asal boleh lah. Asal boleh. Okay. So tu rahsia terbesar. Itu rasa dia besar. Okay, so kita pergi ke saya pula. Sabarlah kau lah dulu, let dulu. Ni abang dulu. Abang punya ni paling besar lah. Orang yang tak jarang berani nak buat. Betul. Tapi akan disensor lah. Betul. Bukan sebab ni dia berkenaan dengan Yang tu tak? Ini apa tu? tak tahu. Yang ni ni rahsia terbesar. Rahsia terbesar saya pun tak tahu. Semua tak tahu. Okay, so rahsia terbesar saya, kalau ada yang part saya sebut tu saya akan sensor lah. Tak boleh nak sebut lah, nanti akan dikecam lah kan. Okay, so rahsia terbesar abang yang abang pernah buat zaman abang sekolah masa form 5 dulu. Balik daripada Koko tak silap, perut tengah lapar, duit semua dah habis kan. Okay, lepas tu datang lagi seorang member ajak kata, okay, masa abang sekolah dulu kawan-kawan abang panggil ke. Okay, so ada satu hari tu saya dengan kawan saya, masa tu abang tak tahu apa-apa. Ingatkan dia ajak masuk nak belilah. Tiba-tiba dia cakap, okay pinjam beg kau sekejap. Okay, macam buat apa beg aku kan. Okay, bagilah. Bagi dia masuk lah, abang tunggu luar dalam beberapa minit. Lepas tu dah dalam beberapa minit, dalam ada 2 ke 3 minit lah, dia keluar abang cakap, kau tak beli apa-apa? Oh tak ada lah, aku tengok lah, aku tak tahu nak beli apa lah. Kawan abang, dan tu abang kat luar, dia pakai beg abang. Okay lah, abang tunggu luar. Lepas tu dia keluar, abang tanya dia, kau masuk dalam ni, kau pakai beg aku, kau ada beli apa tak? Tak ada dah, aku tak tahu nak beli apa lah. Okay lah, abang macam tak apa lah, jom gerak balik. Keluar je daripada dalam berapa minit, 1 minit begitu. Bang, saya pernah buat benda tu bang. Saya pernah buat. Tapi abang dengan kawan abang ni bukannya dah buat sekali, tak buat lagi. 2 hari Besok tu pergi lagi. Aku pula yang buat. Sebab kalau dia yang buat, so tukar orang. Abang terpaksa buat. Kan, abang terpaksa buat. Okay,
Keluar memang kenyang lah. Yang masa saya buat tu zaman sekolah, akak tak. Sekarang ni saya dah besar, so akak tak kenal lah. Jangan sebut. Nanti okay, so tu rahsia terbesar yang saya tak pernah cerita siapa. Seorang pun tak tahu lah. Time tu bersebahat lah, kawan bersebahat dengan abang lah. Maksudnya dia yang ajak. Sebab dia tak ada kawan lain nak ajak kan. So dah abang balik dengan dia pula. Masa tu tak plan dengan ikut abang nak balik seorang. Tiba-tiba dia ajak nak balik sekali kan. Abang pun okey lah. Tiba-tiba pula kau dengar kata nak beli, kau teman betul tak? Kali Besok tu abang pula buat. Dua orang, abang dengan dia tukar-tukar. Saya buat dulu 2 orang tak. Tukar-tukar. So memang masa balik tu memang kenyang kau-kau lah, kenyang. Memang kau-kau kenyang. Biskut apa lagi sebenarnya. Semua apa yang macam coklat yang gunung tu, apa nama benda tu? Toblerone. Itu saya pernah ambil. Tu pun pernah. Okay, bagi satu nama makanan lah. Bagi nama satu makanan yang abang ambil. Time tu ada keropok lah banyak. Yang paling banyak keropok lah. Asal kau nak sedikit dalam-dalam ni betapa. Supering. Oh, seperti. Supering tu menjilat jari kan. Hingga menjilat jari. Tapi lepas je pada kes tu. Sebab yelah berkenaan dengan kedai. Okay. So itu adalah rahsia terbesar. Tapi saya akan sensor lah setiap apa yang saya cakap tadi. Saya mention tu saya akan mention lah. Okay. So korang kalau nak tahu tu korang tengok je dah sampai habis Saya tak boleh nak ni sangat. okay, so nanti tunggu target dah dapat, kita Kalau dia pergi nanti dia pergi sendiri. Saya tak nak buat kerja dah. saya tak cakap nak ambil. Saya cakap ya sampai target. Ya pergi. Abang Tu kan aku dah bayang kau. Kau kerja dengan aku kan? Betul lah. Tak terlibat. Tak terlibat. Dia yang bagi idea. Betul lah. Betul. nak bagi dia masuk sini. Okay, so itu adalah rahsia terbesar lah. Sorry lah kalau banyak benda yang saya sebut tu saya terpaksa sensor lah atas sebab-sebab tertentu lah. Dia berkenaan kena sensor walaupun benda tu dah lama. Betul. Tapi kita tetap kena berhati-hati. Okay, so untuk Orang terakhir. Abel pula kita tanya dia. Let's go. So kita dengarkan rahsia terbesar yang Abel simpan sendiri, tak ada orang lain tahu lah. Let's go. Gang. Rahsia ni, okay, first of all aku nak minta maaf dekat Mami mungkin minta maaf sebab rahsia benda ni. Waktu umur saya Form 3. Tak apa, kalau ada benda apa akan disensor. Form 2 bernama ikut Okay, member. faham. Bernama tak tahu private pernah masuk ikut member aku dekat area tempat tak nak sebab tu lah tempat dia kan. Tempat dia. Jangan kongsi, diam je. Dia masuk dalam kan. First saya ingat apa benda kat dalam kan. PP ni apa benda kan. First time pergi masuk kan. Ada lagu. Okey. Layan. Sedang pukul 5 pagi. Dan tu ada ambil apa-apa barang tak? Barang tak ada ambil. Cumanya Pahit lah. Ada rasa high lah. Masa tu saya tak ada ambil barang-barang apa-apa. Dia macam Cuma Semua ada Ada air. sebab kena apa tu, kena majar orang cakap ikut kan. Apa pahit gila ni. Tahu-tahu sampai pukul 5 pagi dalam. Tidur ke apa? Tak tidur sebab gelap. Lepak kat situ lah. Memang gelap Sampai pukul 5 pagi kat situ. sedar pukul 5 pagi. Tu mak kau tak tahu lah. Tu benda tu tak suffer tu. Okay. Minta maaf Fahmi. So private bagi saya teruk juga kalau orang yang pernah lalui lah. benda ni tak sedih. Saya tak pernah pergi. Saya tak tak tahu lah. Sebab tu saya macam tanya betul-betul lah apa ni semua. Okay.
So apa-apa pun Shaking. kalau shaking. Okay. So apa-apa pun kalau korang dengar apa yang diceritakan secara begitu orang ni, korang jangan kecam lah. Itu adalah kisah silamnya masa zaman-zaman nakal lah kita pernah buat. Mak minta maaf sebab saya pun pernah masuk tadi saya cakap kan. Sorry. Apa? Kenalah weh. Kalau tak perasan ni habis lah kan. Nak kena sensor lah. Okay. Okay, Taya tu budak-budak bayi zaman macam bayi kita orang tolong sangat. Tolong jangan masuk benda-benda macam tu, jangan ambil barang terlarang. Jangan isap pot, jangan isap benda yang macam mushroom ke semua, jangan. Tolonglah. Yang budak-budak zaman sekolah rendah sekarang ni janganlah jadi macam aku pula tutup pipe. Mampulah. Kalau kata ada orang Untuk yang budak-budak sekolah menengah pun jangan ikut cara saya jugalah. Itu masa zaman-zaman saya nakal dulu lah, zaman-zaman tahun 2001 macam tu, 2013 ke 14 macam tu lah, jangan ikut lah. Okay. Untuk yang sekarang ni kalau korang buat padah dia tu boleh tahan jugalah kan. Sebenarnya saya jumpa janda tu dekat apa yang abang cakap tadi tu lah. lama. Betul lah. Rupanya rahsia yang disimpan ada berkait dengan kau lah. Tak ada. Saya tak tahu dia pergi tempat mana. Sebab dia area lain saya. Oh, tapi macam ni dia boleh jumpa. Ni saya tak tahu kan. Tak tahu lah. Kau mungkin dia dah aim lama lah. Okay. Kalau sekali kau dah jatuh tempat tu mesti kau. Nanti kau gini kepala. Okay. So apa-apa pun saya harap korang jangan terikut-ikut lah benda-benda nakal yang kita pernah buat dulu. Itu semua adalah kisah silam kan. Lama-lama kita nakal, kita nak rasa fun orang kata kan. Sekarang ni kalau kita buat pun gelap, dia punya kesalahan tu agak tinggi kan. Boleh masuk balai lah. Boleh disabit sebatan bagai lah. Tergantung. Okay. Sampai mati. So kalau korang rasa konten ni best, korang tekan button like, komen, subscribe dan share. Jangan lupa turn on notification untuk korang tengok konten seterusnya guys. Okay. So saya harap sangat apa yang saya dengan tim-tim saya kongsikan, korang jangan sesekali ikut. Okay. Itu apa yang kita kongsikan adalah rahsia yang kita orang tak pernah cerita kat siapa-siapa, dan kita cuma bercerita di depan kamera, tapi akan ada part yang kita sensor. Okay. So jumpa korang pada next content guys. Assalamualaikum. Ciao.